peniaga supaya tidak memanipulasi pengguna dengan saya share daripada KPDN nak buat pemeriksaan berkaitan dengan perbahasan halal lah, CJ halal, bufet Ramadan semua tu. Hari ni saya hadir dengan Jahid sekali lah dan juga pegawai-pegawai saya. Sebelum tu saya nak jumpa Incah boleh? Ya, IC ada pesan Incah. Saya daripada KPDN. Boleh dia ni. Hari ni saya dengan Jahid lah, KPDN dengan Jahid. So saya nak cek dokumen-dokumen berkaitan dengan bufet Ramadan, CJ halal, lepas tu permit GMT lah, gula minyak tepung, lepas tu LPG semua tu. Boleh produce lah? Sekejap saya ingat Boleh? dekat Embing. Boleh ambil sekali. Daripada hot belakang dia tu banyak-banyak menu Ni permit? Ni. jadi bawah ni kita tak masuk. Yang ada tadi buat tiket dia sekali dengan khas, sekali dengan SPB ya. Itu boleh buat ni kan? Kitchen je ke? Satu kitchen. Satu kitchen je lah. Dapur dan cafe. Cafe ni Kan? Gelas minum. baru je. Ni lampiran dia kan? Lampiran. Bulan puasa tu mari bulan puasa ni kita masukkan semua terus. Yang mana kita ada sikit lah benda-benda yang tak kita jual ni. Kalau macam bawah ni kita minta Christmas, bawah ni kita minta penambahan menu. Barang baru lah, orang fashion. Dulu lah pun masuk panel. Boleh ambil sekali. Saya nak list bilik, lepas tu dengan bufet Ramadan punya brochure semua tu. Ada kan? Bufet Ramadan brochure tu? Boleh buat? Ramadan brochure. Ada tapi si pada ni saya beri lah. Senarai depan menu. Ada menu. Untuk bufet Ramadan. Misal katalah KPDN dah halal nak buat event. Kafe. Ya. Oh, dari tu. Hasil daripada pemeriksaan terhadap 3 premis hotel sekitar Kota Baru mendapati tiada sebarang kesalahan yang dikesan di bawah perundangan KPDN. Premis-premis mematuhi undang-undang dengan mempamerkan CJ halal dan berjaya mempamerkan dokumen-dokumen yang diminta oleh KPDN dan juga Jahid pada pemeriksaan kali ini. Suka saya ingatkan kepada premis-premis hotel dan juga peniaga-peniaga supaya tidak memanipulasi pengguna dengan menggunakan sebarang perbahasan halal atau lain-lain perkara yang boleh memanipulasi ataupun menarik pengguna dengan cara yang salah. Jangan lupa untuk like, follow dan share KPDN Kelantan dan juga informasi terkini.